Dia macam ni kita terbayang yang kita pernah buat salah dengan anak apa semua kan. Benda simple-simple kadang kita termarah apa semua kan. So waktu tu sebab waktu keluar tu memang saya bawa baju anak yang tak basuh. Saya pun tinggalkan baju anak dekat baju saya dekat anak kan. Diorang pun gelak lah. Yalah, kita pun dah macam family dah. Jemaah usah-usah ni, time keluar ni kita pun dah macam family kan. Saya memang beritahu lah, memang saya kalah dengan anak kan. Kadang kita tengok lah pegang apa semua. Rindu tu memang rindu lah. Dia sebab macam ni baru kita rasa macam ni punya kalau tinggalkan anak tu. Saya kalau pergi mana-mana memang saya bawa anak isteri. Saya ada meeting ke, ada mesyuarat ke, ataupun ada apa-apa memang saya angkut sekali. Kalau saya nak makan sekali pun kadang saya terfikir, aku makan sedap, anak aku tak makan. Betul. Sampai tak macam tu. Ada orang dia tak kisah. Betul lah, orang tak kisah. Betul. Macam saya bukanlah benda apa, Uncle Jack je contohlah kan. Benda simple je, tapi benda tu pun saya macam tak boleh lah. Betul. Sebab saya jenis nak macam kena tu. dia pun rasa juga. Betul lah. Saya tak tahu pun apa benda Uncle Jack tu. Tu lah, saya pun tak tahu. Saya ingatkan siapa. Saya kan je. Apa benda apa tu tak masalahnya banyak-banyak contoh-contoh tu tak keluar. Tu yang teringat